Aku tanya ubat apa? Ubat paksa beranak. Cucuk-cucuk luruh pecah yang ketuban tu. Tak tahu dia cucuk macam belon ke apa, saya tak pastilah tu, saya tak hati bah tu. Macam doktor, tapi dia cucuk sebab nak bagi paksa beranak. Tengok sampai tahap lagu tu. Kalau tu sampai Tuhan izin sama. Kalau Tuhan tak izin, tak ada anak sampai dia cucuk ke apa, kau tak ada pecah yang ketuban. Anak duduk sihat elok dalam perut. Nak paksa belah tak boleh, perut je kebal misalnya. Tak boleh anak kau. Nah, hakikat Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Tak napi lah usaha makhluk tu. Bini tu usaha tu tak nak napi. Buat terbelah dia. Tengoklah bini beranak dah. Dia genggam kita berdarah tangan. Dia sakit dah. Dia sakit. Kita pun sakit juga dia genggam tu. Tapi tak sama lah dengan sakit dia. Tak mau dah beranak. 4 bulan buat pula buku merah. Satu yang banyak ada tu. Ada kalanya dengan lisanul hal. Apa maksud? Kita tak lepas daripada Allah ni. Ada kala dengan cara cakapan bibir kita, dengan mulut kita. Artinya maksud lisanul hal ni ke mana? Artinya dengan ahwal, dengan kelakuannya, kelakuan hamba tu. Lagu mana kelakuan hamba, tak kira lah kelakuan tu sama ada, tapi dia itlak sini ni. Dia itlak, kelakuan ni umum. Kelakuan zahir ke kelakuan batin, umum. Tapi kita kata buat lagu ni lah. Soba demam, duduk terketak. Duduk. Ketak demam. Nampak dia sakit tu, dia nak tak lega. Nak pada lega. Dia berhajat kepada Tuhan yang menyembuhkan. Kata, apa tak lihat? Tanya apa tak jawab. Kalau sungguh dia nak abang tak kata, dia nak kepada Allah menyembuh. Nak. Tulisanul hal kita kata, kelakuan kita bagi kelakuan lah mudah-mudah. Dan ada kalanya dengan soreh perkataan lidahnya. Itu maksud lisanul hal juga. Maksudnya dia soreh, dia jelas dengan kata lidah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, berilah itu, ini dan sebagainya. Atau dengan keduanya, mulut pun kata, perbuatan pun jalan. Yakni dengan kelakuannya dan dengan perkataannya, perkataan di lidah dan habis itu. Dan perkataannya. Kadang-kadang dia berhajat tu dia sebut tu, mulut misalnya sebut, perbuatan dia pun menunjuk. Allah lapar lah. Dia mulut kata, tangan dia pegang perut. Ya Allah, sakit lah ya Allah. Sakit lah ya Allah. Mulut minta mengadu ke Tuhan, perbuatan ditunjuk. Dua-dua tu isyarat pada berhajat. Dia cuma kita dosa banyak. Bila kita dosa banyak ni, kita masa kita sedar kita tak buat panggil lagu tu. Bila kita main sakit, susah, payah, baru kita nak tunjuk panggil. Saya tak kata tuan, saya ni lah. Masa kita senang, orang keliling kita ramai. Masa tu, kita lupa Tuhan hantar orang ramai, bantu kita ramai. Kita lupa kata, Tuhan mu rezeki kita dapat benda tu banyak, benda ni banyak, kita boleh belanja kawan-kawan, belanja keluarga, belanja anak bini, boleh pergi situ sini, orang pun jadi kasih ke kita. Masa tu kita lupa dah kata Tuhan yang memperhalalkan hati orang supaya kasih kita. Allah yang bagi nikmat rezeki melalui sebab kemudahan lagu ni kita hilang dalam hati kita sifat ya Allah, terima kasih ya Allah, peliharalah aku daripada tipu daya dunia. Tak ada perasaan tu dalam hati. Masa kita senang tak, hilang rasa-rasa rasa-rasa berhajat. Jangan lagi kita duit banyak kata ya Allah, janganlah kau jadikan duit ni fitnah untuk aku ya Allah. Kalau duit ni fitnah untuk aku ya Allah, kau ambil lah balik ya Allah. Doa tu tobat. Lepas tu bila jatuh susah, ya Allah, ujian apa ni ya Allah, kau angkatlah ujian ni ya Allah. Pasal apa jadi gitu? Sebab dosa banyak. Saya lah orang tak kampung. Dia main perasaan lagu tu teruk kita ni, bila main orang pakat lari, orang tak ada peduli, orang tak ada bercara dah bak kita, susah payah orang tak nak bantu dah. Masa ni baru ya Allah tolong, ya Allah tolong. Tu itulah jahat kita.
jahat itu tangan Tuhan. Masa duduk sihat elok tu tak ada nak minta begitu kebaikan lagu ni, tak minta. Bila lepas main sakit teruk apa semua baru nak minta, ya Allah kau sembuhkan, ya Allah kau baikkan. Semua kita nak elok-elok minta saja. Masa kita duduk elok dah kita tak bunyi benda tu. Na'udzubillah min zalik. Cukup setakat tu dulu. Dan menyabit ya Allah bukan. Berartilah. Dan menyabit ya Allah dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad. Takat itulah. Lepas tu ada Allah alam kita buat apa tahlil ringkas sikit ni. Saya ada kelah lagi 9 semua. Buat tahlil apa ni? Tahlil. Tulis Al-Fatihah ya. Tahlil lah. Kita buat tahlil untuk Allah yarham Haji Jamaluddin bin Muhammad Yusuf. Sekali ni Ibu Hajah Zainab sekali. Ibu tu ada lagi. Nama Ibu. Oh, Ibu arwah ada lagi. Ibu tak tahu. Oh, ni nama ni semua tak ada dah ni. Tu maklumlah pakai niat lah tu. Haji Jamaluddin Muhammad Yusuf, Ibu Hajah Zainab binti Abdul Rahman. Lepas tu niat sekalian untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia dan sekalian muslimin muslimat. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ثم إلى روح المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات خصوصا إلى آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمشايخهم وخصوصا إلى المرحوم جمال الدين بن محمد يوسف وإلى المرحومة حجة زينب بنت عبد الرحمن شيخ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك